Aku ada nampak seorang datuk ni, aku nak interview dia. Assalamualaikum Misap. Ya. Saya nak minta masa Misap 5-10 minit boleh? Boleh. Saya nak ajak Misap borak sikit. Oh ya. Boleh? InsyaAllah. Boleh. Sekejap kita kena duduk sana. Oh ya. Oh ni podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Amar Sufi Ali dalam Last Minute Podcast. Sekarang kita berada di Putrajaya. Ada jemaah sedang keluar rehlah 3 hari. Jadi kita ajak salah seorang Amisap dia lah, ketua daripada jemaah ni, untuk bersama-sama kita. Assalamualaikum Amisap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Amisap, sihat? Alhamdulillah, syukur pada Allah. Syukur pada Allah. Jadi Amisap, boleh kenalkan diri sikit dan apa Amisap buat sebagai kerjaya dalam hidup, keperluan hidup, boleh kongsi sikit? Masya Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, setinggi kesyukuran Allah SWT. Masya Allah. Nama saya Amar Faizal Reza Rizwan, dan Masya Allah, keperluan saya ni kepada yang pernah menggunakan TBS, saya manage that terminal, manage that terminal, and then since it begin lah, daripada permulaan 2011 hingga sekarang, Masya Allah. TBS, Terminal Bersepadu Selatan ataupun Tabligh Bus Station. Masya-Allah. TBS tu 2011. 2011 dah. So maknanya je lebih kurang berapa tahun? 14 tahun nak masuk 15 tahun. 14 tahun dah Amisap kerja kat sana. Masya-Allah. Daripada mula operasi sampailah sekarang. Masya-Allah. Baik Amisap, dalam saya punya podcast ni saya akan tanya beberapa soalan lah. Okey, soalan pertama saya, antara benda saya akan tanya adalah, sepanjang Amisap hidup atas muka bumi Allah ni, ada tak pengalaman yang Amisap nak kongsi? Boleh dikatakan pengalaman paling pahit dalam hidup ke, ataupun ujian dalam apa-apa pekerjaan ke, dalam yang Amisap buat jemaah ni ke? Ada tak nak kongsi apa-apa pengalaman atau cerita? Masya Allah. Sesungguhnya kehidupan kita ni, Aman, Masya Allah, ada dua keadaan. Keadaan dia, satunya ujian ni, dia ada dua keadaan ujian. Ujian ni satu, kalau ujian susah ni, Masya Allah, kita banyak kali lah naik turun nak berniaga, urusan kerja kan, naik turun, itu susah. Ada juga ujian kebaikan. Allah Ta'ala hadirkan berbagai perkara yang baik. Dan benda tu pun ujian. Ujian juga sebenarnya. Tetapi bagaimana kita dalam ujian susah, ujian kebaikan ataupun kesenangan ni, dalam keadaan dua keadaan ni, bagaimana kita nak suka ke Allah. Kita nak Allah tu gembira. Maksud dia, kalau Allah uji kita sekalipun dengan ujian yang berat, contoh kematian ke, ataupun dalam bisnes kita down and all that, tetapi bagaimana dalam keadaan saya diuji itu, Allah masih redha dengan saya. Maksud dia, kita nak hidup kita ni untuk Allah je. Allah sebut dalam Quran, tidak aku jadikan jin dan manusia untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT. Kan Allah sebut dalam Quran. Jadi ujian senang, kalau kita bersyukur, Masya Allah. Dalam keadaan kita senang pun, ya ni Allah bagi ujian kesenangan, syukur Alhamdulillah. Ada kalau kita uji sakit, adakah kita dalam keadaan kita uji sakit tu, ada tak kita taat perintah Allah? Kita kena, dalam setiap keadaan, dalam setiap apapun yang Allah Ta'ala hadirkan, keadaan kita kena sedar itu daripada Rabb kita, dan untuk kita sukakan Allah. Macam tadi Amal tanya saya, apa yang paling pahit dalam kehidupan saya? Pada saya, paling pahit dalam kehidupan ni apabila ialah kita lalai lah. Allah. Itu lalai ni maksud dia kita tak solat kan. Saya cakap ni diri saya lah. Masa kita lalai, kita manusia, manusia. Betul. Allah Ta'ala jadi kita manusia ni, satu, Allah Ta'ala puji kita sebaik-baik makhluk, ya Allah tercipta manusia. Dan Allah jadikan manusia ni banyak sifat kelemahan. Kan, banyak sifat kelemahan. Bila kita duduk dalam suasana, iman kita naik. Tapi bila kita di luar suasana, itu yang mujahadah dia tu. Paling duka cita bila kita lupa Allah SWT. Itulah musibah yang paling Allah Akbar.
Allah Akbar, paling baiklah pada saya kan. Kita tak solat, kita tak puasa, kita Allah sibuk dengan dunia. Itu paling musibah lah tu. Bila kita kenangkan balik, ya Allah, kehidupan aku ni nak bahagia macam mana. Cuma bila sesuatu perkara terjadi, itu saya kata tadi, Allah bagi akal, kita fikir, Allah bagi kita lihat sekeliling yang berlaku, kita cepat-cepat tengok apa kat mana, check diri kita, kenapa this thing happen. Amal kita dengan Allah macam mana, connection kita dengan Allah macam mana. Kadang kita ni minta macam-macam, tapi connection kita dengan Allah jauh, tak ada connection. Yelah. Kan, lampu tercabut, sos bateri gelap. Yelah. Kan, jadi kita connection tu kena check. InsyaAllah. Jadi itulah pengalaman pahit tu bila kita lupa Allah. Maknanya adakah Datuk kata dulu Datuk pernah melalui situasi itu, ataupun memang sepanjang hidup ni kita akan lalui juga benda tu, ke macam mana tu? Masya Allah, Abang Amar, kita kalau kita nak cerita zaman kita jauh pada Allah SWT tu, saya cakap ni pernah saya lalui lah. Maksudnya macam kita lupa Allah SWT. Kita diuji dengan kesenangan tu yang kita takut. Bila diuji dengan kesenangan, Allah hadirkan berbagai benda, semua kita boleh ada, kita boleh dapat. Kita lupa lah. Kan? Masa kita susah, kita nampak tika solat, kita sembahyang kan. Kita susah ni sebenarnya, dalam keadaan susah tu kita mudah untuk ingat Allah Ta'ala. Tapi ujian yang paling takut adalah ujian kesenangan. Itu yang saya takut. Itu terjadi pada saya. Saya jadi Allah Akbar, tak mahu cerita Abang Amar. Jadi saya kehidupan yang itu, tapi dalam hati walaupun kita jauh, kita tahu kita jauh dari Allah SWT, tapi dalam hati tertik, ya Allah, aku ni jauh dari Engkau, ya Allah. Aku nak balik, ya. Bila kita ada keinginan tu, kata kita sesal tu, Allahu Akbar, Allah Maha kasih sayang. Allah Maha mendengar ni. Detik ke hati kita. Detik hati sebab kita ada tolak tu, keinginan. Kita ada sesalan sikit. Masya Allah. Sebab Allah ni, dia umpama dekat dengan kita ni, umpama kita punya urat leher. Tapi kita tak realize benda tu. Tak realize rupanya Allah ni dekat dengan kita. Allah rindu nak dengar suara kita. Allah. Bila saya paling takut bila kalau Allah bagi senangan tu, kita lupa terus. Hanyutkan lagi. Hanyut. Tak balik kepada Allah. Itu paling saya takut. Tapi Alhamdulillah, saya Allahu Akbar, bila Allah hadirkan orang yang baik-baik kan, di keliling, kita pun duduk dalam suasana kawan-kawan kita. Jadi kita syukurlah. Jadi pentinglah tu untuk kita berada dalam suasana kawan-kawan yang baik-baik ni. Betul. Penting tu Penting. Sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Sebab tu Nabi SAW bagi tahu, umpama dia, kalau kita nak tengok masa depan negara kan, tengok remaja dia buat apa sekarang. Apa remaja dia ke arah mana. Kita boleh tengok untuk masa depan negara. Tapi kalau untuk kita pun, Nabi SAW beritahu, pilihlah kawan-kawan yang baik-baik. Sebab kawan ni, suasana tu mempengaruhi kita. Macam kita, suasana kita belajar. Kita belajar di universiti, kita duduk suasana belajar. Jadi kita semua semangat belajar. Semangat belajar. Kalau kita nak buat berniaga, kita tak duduk dengan geng-geng yang tak berniaga. Sebab fikir dia tak sama. Cara dia bercakap tak sama. Jadi kita duduk the circle tu. Untuk bisnes kita akan belajar banyak benda. Dalam kehidupan kita ni pun, sebab kehidupan kita ni sementara. Betul. 60-70 kan. Nabi SAW beritahu umur umat dia. Bila sementara ni, kita tahu kita akan mati. Pasti. Semua tak ada apa pun, agama mana pun, bangsa apa pun, dia tahu satu hari nanti aku akan mati. Betul. Jadi Nabi SAW sebagai guide daripada Allah SWT, Nabi kata kita kena buat persiapan untuk kita mati. Dunia ni kita guna untuk jambatan kita ke akhirat. Kerana dunia ni 60-70 tahun habis lah. Kan, kita tengok orang yang kawan-kawan sahabat baik kita, malah ahli keluarga kita yang telah pergi meninggalkan kita. Dia tak buat apa bang.
amal dia akan bawa. Macam kita hari ni, macam bayi dalam perut kan, dia dalam alam perut kan, dia kata aku tak perlukan tangan dan kaki, kan, aku boleh makan melalui tali pusat, kan. Tapi dia tak tahu bahawa dia akan dilahirkan ke alam dunia. Dia kata tak adalah, mana mungkin, kan, aku tak perlukan, aku takkan, aku duduk dalam berapa bulan aku duduk elok je. Ada mata pun aku tak guna, buat apa kan, tak apa, aku akan duduk tu. Bila dilahirkan, betul lah aku dilahirkan. Macam tu kita bila mati nanti. Sekarang ni kita dengar cerita-cerita kita akan mati ni. Orang kata penting buat amal, buat amal apa kan. Mata wang yang akan digunakan di alam barzah mati tu amal. Itu kita nak mati, kita masuk alam kubur, yang guna mata wang tu valid untuk guna ialah amal. Bukan harta ni, apa, kereta kita, rumah kita, pangkat kita, darjat kita. Kan kita kata tak apa, mati ni habis lah. Tak ada. Mati tu permulaan kehidupan. Macam mana baby tu tadi, maknanya bila dia lahir tu baru dia tahu tangan tu function, mata tu function. Betul lah, aku dilahirkan ke alam dunia. Kita nak pergi ke alam satu lagi, nanti baru kita sedar. Betul lah apa yang Nabi beritahu. Kenapa aku, lepas tu kita minta patah balik. Allah. Dah tak boleh. Bayi tadi dia dah keluar alam dunia, nak minta balik boleh. Tak boleh. Begitu kita akan mati, masuk alam barzah, alam kubur, kita nak patah balik lah. Dah tak boleh bang. Jadi Nabi SAW beritahu, orang yang cerdik, orang bijaksana ialah orang sentiasa fikirkan kematian. Sebab kita hidup ni menuju mati. Kita pergi kerja pun sebenarnya kita menuju ke mati. Kita datang masjid, kita buat apa saja dalam kehidupan dunia ni sebenarnya akan menuju ke satu tujuan, ialah mati. Kita tak tahu bang mati bila. Tak 5 minit lagi, 10 minit lagi. Tak ada jaminan kita akan hidup 5 minit ke depan. Tak ada jaminan. Siapa pun tak ada bagi jamin. Jadi itulah bang, saya alhamdulillah duduk di circle Allah hadirkan. Bila kita ada keinginan tolak pun, Allah hadirkan orang yang baik-baik. Dan Allahu Akbar, saya terlibat dengan jemaah ni tahun 2006 2007. Bermula dengan arwah adik saya lah. Masa tu kita tengok dia, arwah adik saya, Masya Allah, dia, kita nampak perubahan lah. Daripada seorang yang panas baran, tiba-tiba dia kata dia nak pergi keluar 40 hari, kita tak kenal usaha ni kan. Family lah, kata apa ni, kau nak pergi mana ni 40 hari ni, betul ke sesat ni? Kita tak tahu. Saya dulu lah tak tahu kan. Tapi dia balik pada 40 hari tu, dia keluar 3 hari, kita tak tahu. Banyak kali dah keluar 3 hari. Dia pernah ajak saya, tapi kita pun apa ni kan, keluar 3 hari buat apa kan, kita masa tu. Jadi bila dia balik 40 hari, perubahan yang ketara dalam diri dia. Daripada seorang yang hot temper, dia jadi cool, relax, tenang, cakap pun lembut. Kata, apa dah jadi dengan kau ni kan? Dulu kau lain, sekarang kau lain. Jom lah, dia kata, kita ikut lah. Saya tak payah kan? Tak apa, aku belajar cara aku lah. Jadi pernah juga ada momen yang pernah cakap tak apalah kau. Tak apalah, itu cara kau, aku cara aku. Kan? Kita tak kenal. Usaha tu kita tak tahu macam mana. Dia kata jom lah, seronok lah, best. Dia macam orang cakap makan durian lah mah. Kan, orang cakap musangking ni sedap. Tapi sekali kau tak rasa makan musangking tu, kau nak rasa manis dia macam mana, nak cerita. Tak boleh tahu. Tak boleh tahu. Jadi Allah tetap, bila kita ada keinginan dan tolak tu, saya pindah duduk di Putrajaya tu, circle saya tu, saya pergi mula bila kita rasa jauh kan. Ada orang datang ziarah. Kita orang dengar kata pintu, kita dah cuak lah. Kan, tu bagi salam apa semua. Dia kata daripada surau apa semua. Tak apalah, kita pun sembang-sembang dah, kita tak tutup pintu, tak pergi pun. Kan, banyak kali dia orang datang. Kan, ada kali tu saya pergi surau. Saya pergi surau, dah banyak kali orang ajak ni.
Kan tak pergi lagi. Pergilah sekali. Tengok dia orang habis solat tu, ada satu grup ni 5-6 orang duduk berkumpul baca taklim, baca hadis. Saya pun duduk lah nak dengar apa dia cakap. Oh, ni taklim. Daripada situ ada hubungan. Bermula di situ. Bermula adik saya tazkir ajak saya keluar, saya tak ni, tapi Allah tetap hantar. Saya pindah rumah ke situ. Jemaah ni kat situ. Ada kat situ. Jadi dia orang datang ikram, maksud dia berbaik dengan saya. Kalau dia balik kampung, dia bawa buah rambutan datang jumpa saya, kan. Dia bawa macam-macam. Saya kata ni apa dia orang nak sebenarnya ni. Kita pun apa ni, dia baik sangat ni, kan. Orang lain jiran-jiran tak ada macam tu, tapi dia 5-6 orang ni ambil berat pasal saya. Saya kata adik-beradik aku tak macam ni, kan. Kadang-kadang ajak saya pergi minum, saya tak pergi minum, dia bungkuskan hantar kat rumah saya. Masya Allah. Sebab Nabi SAW, rupanya bila kita ni baru kita faham, Nabi SAW dia tak pernah pun sangka buruk, pandang buruk pada orang, pada umat dia. Pada umat. Dan Nabi SAW kata setiap umat tu berpotensi untuk jadi da'i bertebaran ke seluruh alam. Jadi baru saya faham. Tapi biasalah bang, walaupun kita nampak dia baik kita, dia ajak kita keluar 3 hari berkali-kali bang. Kita tak pergi. Kita bagi excuse macam-macam. Orang dah bungkuskan dekat air, tak keluar juga. Kita tak pergi bang. Kita tak pergi bang. Saya bagi excuse macam-macam. Kadang-kadang kita create excuse. Benda nak keluar 3 hari ni bang. Kan, nak pergi mana, tidur masjid. Kan, kita boleh pergi outstation seminggu, 2 minggu, naik Everest 2 bulan, okey. Tapi bila nak keluar 3 hari ni, dia datang tu perasaan je lah. Makhluk Allah yang paling tak suka kita berubah jadi baik, Iblis lah. Dia bisik kat kita benda-benda yang tak penting pun jadi penting. Tak ada penting. Kadang-kadang bila kita nak buat keputusan nak keluar, tiba-tiba anak sakit lah. Itulah, inilah kan. Macam-macam benda. Sebelum tu relax, tenang kan. Kita buat keputusan dia nak keluar 3 hari, benda tak ready. Sampai dah macam-macam alasan pagi, tak ada alasan. Sampai dah tak ada alasan. Sampai dia orang cakap tak apa, jom naik kita. Sampai saya kata, aku kena keluar ni. Dah banyak kali dia orang ajak ni, tak pergi. Akhirnya saya buat satu keputusan, keluar. Buat keputusan keluar, orang lain pergi dengan jemaah kan. Saya, isteri saya hantar. Masya Allah. Isteri saya hantar sampai depan pintu surau. Allahu Akbar. Isteri okey lah, maknanya isteri terima lah. Apa Datuk first time nak keluar ni, dia support ke macam mana ke? Ujian berat juga sebenarnya. Ujian berat. Yalah, Iblis tahu kita punya kelemahan kat mana. Dia tahu. Dia tahu kelemahan kita. So dia gunakan kelemahan kita tu. Tapi kita dapat keputusan ni. Bila buat keputusan, kita nak keluar 3 hari. Dekat mana bang? Saya duduk Putrajaya. Saya nak keluar kat Puchong je bang. Kan? Dia jadi isu macam havoc lah. Nak keluar 3 hari je. Memang mula nak keluar tu havoc. Ujian dia. Padahal sebelum ni keluar seminggu station okey. Seminggu, 2 minggu. Macam saya pergi tadi, saya pergi Everest 2 bulan. Kan? Datuk pergi mana? Everest. Masya Allah. Okey. Tapi nak keluar 3 hari ni jadi havoc. Rupanya ada. Bila kita buat keputusan, Allah pun buat keputusan. First time saya keluar 3 hari, itulah yang saya nampak kemanisannya. Baru kita realise kita ni tak ada apa-apa Amar. Apa pun tak ada. Siapa kita? Masa tu kita realise Rob kita yang paling agung. Allahu Akbar. First time 3 hari tu, itulah the moment saya akan ingat sampai saya akhir kalam saya. Nikmat yang Allah bagi first time 3 hari saya keluar. Itulah detik dia Amar, bahawa usaha Nabi SAW ni itulah untuk menyantuni umat. Bila kita dah tahu, patutlah adik saya kata best honor. Bila kita keluar kerana Allah SWT, bukan kerana lain. Allah, dia punya rahim kasih sayang Allah tu kita rasa sangat.
First time saya keluar duduk, masuk solat 2 rakaat, tahiyatul masjid je menangis lah. Allah. Kita tak tahu apa benda. Tak tahu benda, tapi perasaan tu datang. Kita Allah, tak tahu nak cerita lah. Kita tak berhenti-henti nangis kita datang, dia punya flashback apa yang kita dah buat dalam kehidupan kita kan. Baru kita tahu kecilnya kita ni dengan Allah SWT. Jauhnya kita jauh dengan Allah SWT. Rupanya inilah kemanisan iman ni. Kan? Saya tak boleh nak cerita macam mana perasaan masa tu membuatkan saya Allahu Akbar. Inilah satu dengan kita, satu jemaah kasih sayang, macam adik-beradik tak kenal, tapi layanan tu Allah. Makan pun orang suap. Mana kan? Mana nak cari kita lelaki dewasa ni, ada kawan-kawan kita suap kita makan. Subhanallah. Itu kasih sayang tu. Dan itulah sunnah Nabi SAW. Itu sunnah Nabi SAW. Rupanya bila kita santuni umat, kita sayang, Allah, manisnya Islam. Manisnya agama Nabi, Allah SWT jadikan Nabi sebagai panduan dan contoh sahabat-sahabat tu, jadi kita ikutan. Jadi bermula detik itulah first 3 hari saya tu, alhamdulillah saya tetap berdoa semoga Allah teruskan kekal hidayah dalam diri saya ni, terus bagi hidayah supaya terus saya ni lah kuat, kekal dan terus berada dalam usul dakwah ni. Amin. Untuk sampai akhir hayat lah. Amin. Kerana hidayat ni pun kita kena usahakan. Betul. Kita kena usahakan. Kita kena belajar untuk korban diri, masa dan harta. Sebelum tu kita tak faham apa maksud korban diri, masa dan harta. Punya kita kena keluar sendiri. Dan macam Datuk kata tadi, kita kena buat keputusan tu. Bila buat keputusan, Allah buat keputusan untuk kita. Masya Allah. Okay guys, untuk korang yang tengah tengok podcast ni, korang dengar apa yang Datuk Amisak kita cerita ni tadi, yang mana mungkin korang pun berada dalam fasa yang dulu, mungkin takut-takut, tolak, tak nak, tak bersedia, ujian datang. Tapi macam Datuk kata, korang buat keputusan, insya-Allah Allah akan buat keputusan, akan ubah hidup kita. Betul. Masya Allah. Okay Datuk. Okay, Masya Allah. Tadi ada Datuk sambung sikit lagi. Saya kata, kita ni kita sangka kita yang bentuk manusia, anak kita, isteri kita. Hakikatnya tak. Bila kita korban lagi dan lagi, Allah Ta'ala akan tukar family kita. Kita tanpa perlu kita suruh, tanpa kita perlu cakap, Allah Ta'ala tarbiah family kita. Asbab kita korban kita lagi, betul kita. Kita siapa nak betulkan orang? Kita pun tak betul. Masya Allah. Siapa kita nak bimbing, nak bentuk? Bukan kita. Rob kita, Allah yang pegang hati kita. Jadi bila kita korban lagi dan lagi, keluar 40 hari, 4 bulan, lagi Allah bagi faham dah, Allah tarbiah family kita. Saya bagi itu contoh, anak saya dulu tak suka baca Quran. Saya tak pernah suruh dia. Saya suruh lah, tapi tak ada serius. Dan Datuk pun dalam lifestyle yang macam tak kisah sangat awal. Tak kisah sangat awal. Tapi bila kita korban lagi dan lagi, saya balik 4 bulan abang, anak saya cakap, abah saya nak hafal Quran. Masya Allah. Saya tak suruh 4 bulan tak jumpa, balik. Wah, dia nak hafal Quran. Dan dia hafal, dia dah start. Isteri saya bimbing dia, isteri saya yang guide. Saya tak suruh bang. Allahu Akbar. Itu saya kata, Maha Esanya Allah SWT. Dia tahu hati kita. Kita berubah ke arah yang lebih baik. Kita pun nak keluarga kita juga ubah. Tapi Allah yang ubah. Allah. Bukan kita. InsyaAllah. InsyaAllah. Masya Allah. Powerful sharing daripada Amisak Datuk Fred kita. Jadi untuk korang ingat, kalau korang pening-pening, family tak okey ke, ada masalah ke apa, kita ubah diri kita, buat keputusan, korban, Allah yang akan ubah. Benar. Baik, insyaAllah. Last word tu, pendek last word. Kalau kita panggil bahasa kita, ada apa-apa nak tashkil ke apa benda ke, insyaAllah kita pun dah hujan ni. Rahmat turun dengan kita share kebaikan ni. Masya Allah. Baik, kepada semua pendengar yang saya kasih, umat Nabi SAW, Sallallahu Alaihi Wasallam, kehidupan kita ni sangat-sangat singkat dan sementara. Dan Allah bagi masa kita juga pendek, dan kita tak tahu bila kita akan mati. Jadi untuk kita muhasabah dan islah diri, jom kita keluar, belajar, kita keluar, korban diri, masa dan harta. Sebulan kita minta 3 hari je, 27 hari kita buat kerja dunia kita, tak apa, tapi kita korbankan sedikit masa kita, 10% of our time. Kita datang masjid, kita itikaf, kita islah diri. Bukan untuk baiki orang, nak baiki diri kita. Kita semua faham,
Kereta rosak kita hantar bengkel, motor rosak kita hantar bengkel. Iman kita lemah, iman kita rosak. Kemana kita nak baiki? Masjid. Inilah bengkel itu. Ini bengkel. Rumah Allah. Pasti dan pasti bila kita buat keputusan, Allah juga buat keputusan untuk kita. InsyaAllah. La ilaha illallah. Baik, last minute podcast bersama saya Amal Sufi. Terima kasih Ustaz Dato' Fred. Moga jadi asbab kebaikan. Moga Allah terima. Assalamualaikum. Sekarang kita dekat tempat rehla dekat Putrajaya ni. Tadi korang tengok tadi suasana dia macam mana kan. Orang berniaga, memang sangat best suasana dia. Tapi kita kat sini ramai orang-orang individu-individu yang berpengaruh. Yang bukan saja orang-orang biasa. Macam tadi Datuk, dia adalah manager kepada terminal bas. Nah, sekarang ni kita ada tengok satu orang ustaz ni. Dia buat travel juga tak silap. Dan dia banyak masa dekat Mekah Madinah. Jadi kita nak interview dia, nak tanya pengalaman dia sepanjang dekat sana. Kita masih menunggu kita punya guest. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya nak ajak borak sekejap 5-10 minit boleh? Boleh. Boleh, insya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Amal Sufi Ali, Last Minute Podcast. Hari ini kita bersama salah seorang kita punya guest. Nak panggil apa? Ustaz ke? Panggil bro. Bro. Bro Ryan. Bro boleh kenalkan diri sikit, nama, asal mana, single ke? Masya Allah. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fazrin bin Zainal Abidin. Saya berasal daripada Raub Pahang. Dah berkahwin, anak dah 4 orang. Tapi saya masih single. Masih single? Masih single lagi 3. InsyaAllah. Ini panas ni, kalau kita share ni boleh jadi bahaya juga. Alright. Saya ada tertengok juga Bro Fazrin ni, dia ada buat macam program-program ke Mekah Madinah bersama dengan beberapa VIP. Sebenarnya bro buat apa? Sebenarnya saya dah mula berkecimpung dalam dunia ke Mekah dan Madinah ni since umur saya 19 tahun. 19 tahun? Pada tahun 2002. Lebih kurang 22 tahun? 22 tahun. Masya Allah. Saya dah ulang-alik. Ulang-alik buat apa? Jadi mentawif? Dulu saya just ikut pakcik saya dulu. Dulu pakcik saya ada agensi travel. Okey. Di Bentong Bahang. Okay. Nama travel tu Al-Ans Agency. Okay. Jadi dia pun dah tak ada lah dalam dunia ni. Jadi salah satunya yang membuatkan saya terus istiqamah dalam bawa orang pergi Mekah ni, bila saya tengok dia willing to do walaupun dia sakit. Itu yang membuatkan saya tu inspirasi yang sangat hebat bagi diri saya lah pada ketika itu. Dan sampai satu masa tu bila saya dapat peluang, saya minta dengan Allah depan Kaabah, ya Allah jadikan aku khadim Duyufur Rahman. Jadi selepas itulah Allah SWT letakkan saya di Mekah dan di Madinah dengan rezeki yang tak disangka-sangka. Jadi setiap apa perjalanan yang saya lakukan di Mekah dan Madinah, saya tak pernah terfikir dan dia datang daripada kudrat Allah SWT. Jadi apa yang saya buat di Mekah dan Madinah, that's very simple. Ramai orang tanya apa saya buat di Mekah dan Madinah. First thing saya buat pada ketika saya dengan pakcik saya dulu, saya just sebagai observer. Tengok apa yang dia buat, tengok cara macam mana, job handling yang dilakukan, grounding. Saya sekadar tengok dan minat, dan mula fikir mendalam apa yang the next kita suka. Macam cerita berepisod, bila bersambung kita nak tahu lagi apa lagi, ada apa lagi. Jadi pada ketika itulah bila satu ketiga Allah Ta'ala lenyapkan dunia ni dengan COVID-19. 2019. Okay. Tapi sebelum tu saya dah jadi mutawif. Pada tahun 2014, masa tu saya berada dalam dunia takaful. Okay, dulu saya one of the chief managing consultant. Saya ada agensi sendiri takaful di MAA Takaful Berhad. Tapi mungkin rezeki tak panjang. Dan saya doa depan Kaabah, ya Allah berikan satu rezeki yang lebih hebat daripada apa yang ada sekarang. Daripada ketika itulah Allah bagi saya bawa satu jemaah hasil daripada invitation by Maulana Tahir. Maulana Wan Tahir. Dia kata, Fazli boleh buat jemaah tak? Kata, InsyaAllah lah, saya ada pengalaman Maulana, tapi saya bukanlah satu orang mutawif yang hebat juga. Tak apa, kamu belajar. Jadi atas sebab dia itulah Maulana Wan Tahir
Jadi saya mulakanlah berkecimpung dalam Mutawif ni. First jemaah yang saya bawa 10 orang. Dan saya tak sangka-sangka lah dengan 10 orang jemaah yang saya bawa tu, saya dapat duduk lama depan Kaabah. Yang 10 orang, kita nak buat apa sangat pun kan. Jadi duduk kat depan Kaabah tu lah saya doa, saya mengintih, ya Allah berikanlah satu peluang dan ruang untuk saya kan, berbakti dekat dunia Mekah dan Madinah ni sebagai khadim kau. Jadi khadim di Furamai. Bagi ya Allah kan. Jadi pada ketika itulah, selepas itulah income saya, rezeki saya bergolak. Allah uji pada permulaannya selama hampir 7 tahun. Masya-Allah. 7 tahun. Maknanya 7 tahun tu tak stabil lagi tak stabil. Daripada dulu dah stabil. Tapi bila kita minta macam tu, dia terus jadi apa, berkocak terus bab rezeki ni. Tapi satu perkara lah, bila kita duduk dalam dunia dakwah, kat situ kita tidak ada kesan kepada dunia ni. Jadi masa itulah saya betul-betul tawakal dengan Allah Ta'ala. Apa saja rezeki pada kita itu memang Masya Allah. Benda tu bila kita minta, kita dapat. Maknanya kita tak minta lebih, kita minta sekadar keperluan, tapi bukan tujuan. Seperti mana orang cakap, itu adalah satu ayat yang dulu dia pernah bagi. Macam mana dia cakap? Dia kata dunia ini hanyalah keperluan, tapi bukan tujuan. Tujuan kita adalah akhirat. Tetapi manusia sekarang dah menjadikan tujuan itu adalah keperluan, dan keperluan itu adalah tujuan. Dia dah terbalik. Jadi benda itu saya praktikkan masa saya dalam tak ada income, duduk dalam keadaan suasana yang serba-serbi, dalam keadaan memang sentiasa bertawakal pada Allah SWT. Pada ketika inilah datangnya kekuatan. Sampailah satu masa bila time COVID tu, saya pun dapat berpeluang bersama dengan barisan-barisan kepimpinan negara, iaitu Datuk Seri Zaid Hamidi. Dapat keluar berjemaah dengan dia selama 4 bulan. 4 bulan. Jadi selepas itulah, tak macam mana Allah Ta'ala jemput datang pergi Mekah. Itulah mulanya detik-detik saya mula hijrah ke Mekah. Tentu pergi bawa jemaah? Tak ada. Pergi buat umrah? Tak, pergi sekadar pergi untuk menunaikan umrah sahaja. Tapi dalam masa yang sama, kita tak tahu apa sebenarnya Allah punya planning. Masa tu nak pergi ke Mekah ni kena ada My Travel Pass. Lepas tu perlukan macam-macam dokumentasi yang begitu ketat pada ketika itu. Masa tu PKPB tak silap. Jadi pada ketika itulah bila saya sampai saja di Mekah, dalam keadaan duit tak ada apa tanda ni. Di situlah saya belajar satu perkara. Saya hidup dengan suasana warga-warga Indonesia di Mekah, di Madinah dan di Jeddah. Diorang memang ramai kat sana. Mereka ramai, terlalu ramai. Tapi saya belajar satu perkara, walaupun mereka ramai, walaupun mereka tak ada duit, walaupun mereka susah, tapi mereka bahagia. Masya Allah. Yang itu penting. Jadi apa kebahagiaan dia? Mereka ni antara satu sama lain ni sentiasa bantu-bantu. Yang itu saya belajar. Jadi disebabkan itulah bila saya rasa nilai perpaduan tu pada mereka tu, saya teringat kata-kata Ustaz Farhan. Dia kata di satu kawasan masjid, di Masjid Madinah, 3 doa Nabi SAW minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Allah, jangan matikan umat aku dalam keadaan serentak seperti mana kau matikan seluruh umat Nabi Nuh AS. Maka Allah Ta'ala kabulkan. Yang keduanya, jangan berikan umat aku di akhir zaman mati dalam kebuluran dan kelaparan. Maka Allah Ta'ala terima juga. Jadi kalau kita tengok dulu Nabi, para sahabat makan sikit-sikit kan, berapa betul-betul berlapar ikat perut. Kita sekarang ni buat dakwah sikit-sikit makan banyak, terbalik. Jadi 2 doa ni Allah Ta'ala perkenankan. Tapi satu doa Nabi minta, wahai Allah, satu kasihkan apa, silaturahim kalau umat aku di akhir zaman ni dalam keadaan kasih sayang. Itu Allah Ta'ala takutkan. Jadi bila fikir balik apa yang berlaku, ini skala tafsiran bila saya pandang balik, mungkin inilah satu alasan untuk kita buat dakwah sambung kerja Nabi, untuk ajak manusia pada kasih sayang dalam keadaan silaturahim. Jadi benda ni tak mudah. Sebab apa? Sekiranya Allah dah tangguhkan, maka memang akan berlakulah perbalahan. Memang akan adalah berlaku penentangan. Jadi bila saya duduk dekat Mekah, duduk dekat sana,
Jadi apa yang saya buat? Pertama sekali, masa tu tak ada siapa yang boleh pergi. Maknanya macam mana? Pergi umrah, lepas tu tak balik? Duduk sana Saya tak balik. Sebab apa? Masa tu saya pakai business visa. Okey. Business visa, maknanya boleh stay selama setahun. Stay selama setahun. Tapi setiap 90 hari saya kena keluar daripada Saudi. Okey. Lepas tu keluar pergi negara. Saya ingat saya pergi Dubai. Saya pergi Dubai 2 hari 1 malam. Semata-mata untuk masuk balik Saudi saja. Ada pula duit. Yang itu yang jadi apa perkara yang sangat ajaib dia. Masa saya tengah keluar dekat 4 bulan tu bersama dengan sahabat-sahabat saya, yang saya ingat lah, orang yang selalu dengan saya ni nama dia Badrul. Orang dia bagus orang dia. Jadi dia ni satu orang yang sangat-sangat membantu lah masa saya ada dekat dekat masa kita keluar tu. Dekat tu bagi banyak motivasi. Entah macam mana masa tu lepas sebelum musim haji tu saya ada kenalan dekat Nizamuddin. Nama dia Maulana Mehbub. Orang di Nizamuddin. Nizamuddin India. Jadi dia bagi tahu kat saya, tuan, kami nak buat kurban. Jadi boleh tak bantu kami buat kurban di India. Jadi kata berapa harga seekor buat lembu ke kambing ke? Dia kata tak, dia buat kerbau. Jadi kita fahamlah apa di India ni memang sinonim dengan kerbau. Jadi saya tanya berapa harga seekor. Dia kata lebih kurang adalah 300 ke 1,500 ringgit. Jadi kata saya pun terkejut. Boleh tak saya cakap kalau saya ambil 2,500 itu terpulang pada tuan. Jadi saya pun tawarkan kepada kawan-kawan untuk siapa korban yang nak buat korban di India. Tapi ramailah belum kata 2,500 murah lah. Ada ketika tu. Jadi orang dah tak boleh nak keluar, orang nak buat korban untuk musim haji. Jadi saya pun cerita terus terang dapat, so saya adalah baki RM1,200 untuk seekor. Saya dapat 10 ekor tak silap masa tu. 5 ke 10 ekor. Jadi duit tu betul-betul cukup untuk beli visa. Masya-Allah. Visa bisnes tu tadi. Cukup. Okey. Saya ambil, saya terus bayar. Jadi saya tak ada duit. Pun tak ada duit lagi. Bila visa tu dah siap, perlukan ada my travel macam-macam lah. Lepas tu perlukan tiket flight. Tapi benda tu serta-merta masa nak bergerak tu, benda tu dah siap. Masya Allah. Macam mana dia boleh siap? Wah, yang itu tanpa pengetahuan saya. Masya Allah. Tak tahu je ada orang bagi, ni tiket kau dah ada. Yang itu sampai sekarang masih lagi misteri. Dan kemudiannya saya pun pergi ke Mekah dengan Madinah. Jadi saya stay. Pekerjaan yang pertama yang saya buat adalah saya buka FB live. Saya bagi tahu dekat sahabat-sahabat, kepada sahabat-sahabat FB saya, sekarang saya berada di Madinah. Siapa-siapa yang ada hasrat atau hajat untuk infak, sedekah Quran di Masjid Nabawi, bolehlah saya bantu. Jadi dalam masa sama saya bagi tahu saya ada sedikit ambil upah. Asbab daripada perkara itulah apa yang telah berlaku. Masya-Allah. Saya memperolehi lebih kurang dalam RM20,000. Tapi sekali tu lah RM20,000. Upah saja. Begitu banyak orang infak masa tu. Jadi dengan RM20,000 ni tadilah saya survive. Duduk dekat Mekah selama setahun tu. Tak, dalam tempoh tu lah. Dan apa yang saya buat, saya telefon isteri saya, kata siap. Sebab apa? Masa tu tiba-tiba Allah bagi ilham, buat perancangan, bagi makan. Kita bagi makan orang dekat Mekah. Nanti dah bawa family ke sana? Belum lagi. Masa tu saya 6 bulan duduk kat sana tanpa isteri, tanpa anak-anak. Masya-Allah. Saya betul-betul survive. Jadi saya kumpul duit, saya terbangkan anak saya dengan isteri saya. Bila dah sampai di Mekah, jadi pertama yang saya buat dengan anak isteri saya adalah kita masak. Dan kita bagi makan kepada jemaah tanpa kita minta duit. Jemaah yang datang ke umrah. Datang ke umrah apa semua, kita jemput dia datang ke rumah dan kita bagi makan. Masya-Allah. Itu sahajalah pekerjaan saya sampailah sekarang. Bagi makan. Sikit banyak bagi. Jangan minta.
Kalau jemaah bagi, kita ambil. Tapi bukan niat untuk kita. Untuk kita replace, bagi lagi orang makan. Okey. Jadi maknanya kat Mekah tu duduk mana? Sewa rumah ke? Saya sewa di Bukit Ajiat, di Perkampungan Melayu Ajiat. Dah hampir 4 tahun. Okey, untuk korang yang tak tahu, yang tengah tengok podcast ni. Jadi Bro Fazrin atau orang panggil Ustaz Fazrin ni, kenapa saya pun approach dia, panggil untuk borak dalam podcast Last Minute Podcast ni adalah dia menetap di Mekah. Dia ada rumah kat Mekah dan family dia pun memang kerap banyak masa dekat sana. Jadi kita nak tahu juga apa benda yang dia buat dan apa benda yang sebenarnya yang berlaku. Okey, baik, teruskan. Jadi yang rumah dekat Ajiat tu macam mana bayar sewa dia? Okey, asalnya rumah tu dulu rumah yang ada penyewa, tapi bila penyewa tu keluar, saya ambil alih. Okey. Sewa dia tak mahal, dalam 1,500 setahun. 1,500? Setahun. Oh. Mana rumah tu rumah lama lah. 1,500 Saudi ke? Saudi rial. Jadi bila saya masuk, rumah tu agak keadaan uzur. Saya pun bermesyuarat dengan 2-3 orang sahabat saya, macam mana kita nak baik pulihkan balik rumah ni supaya rumah ni boleh jadi manfaat pada orang lain. Okey. Jadinya bila tercetusnya idea sebegitu rupa, jadi maka pada ketika itulah saya mula ajak kawan-kawan siapa yang nak infak apa semua kan, jom kita bantu kita develop rumah ni apa semua. Jadi sambil-sambil saya develop rumah tu, saya sambil-sambil tu saya bagi orang makan. Maknanya panggil Ian je lah maknanya memang kau dah yakin dengan bagi makan ni dia punya satu amalan yang power. Ya. Sebab dia macam ni. Okey, ramai orang bagi sedekah betul? Orang bagi cash, orang bagi duit, orang bagi macam-macam. Tapi sebenarnya benda yang paling real, yang kita nak dapat benda tu on the spot kalau bila kita nak dengan Allah Ta'ala. Benda yang saya dapat dari best pada experience adalah bila kau bagi makan, lepas tu kau mohon pada Allah. Ataupun orang yang bagi makan, orang bagi makan dan doa yang ni hal untuk kita. Itu dia punya mustajab dia, Masya Allah. Yang ni memang banyak terjadi dekat Mekah. Sebagai contoh, saya pernah dengar Kaku Zari ataupun sahabat saya perkongsian Wak Imam macam Maulana Hilmi sendiri pernah cerita, Ustaz Farhan pernah cerita, Maulana Usamah pernah cerita. Tapi yang paling menyantun hati saya adalah Maulana Usamah, di mana pada ketika dia berada di luar negara sedang buat kerja dakwah, anak dia sakit dan perlu membuatkan operation serta-merta. Tak silap saya dia macam ada something lah, sakit dia dan perlu disegerakan pembedahan. Apa yang dilakukan, dia terus cari orang miskin yang betul-betul yang susah, dia bagi makan dan kemudian dia minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia minta orang yang dibagi dia doakan kepada dia, dan kemudian sebelum dia jumpa orang tu, dia dua rakaat dulu. Dua rakaat dulu, lepas tu dia bagi, dia minta doa. Jadi apa yang berlaku, Allah Ta'ala berikan keajaiban, anak dia sembuh. Masya Allah. Begitu juga saya pernah dengar daripada Ustaz Farhan beritahu bagaimana keadaan sebelum ayah dia meninggal. Pernah berlaku ayah dia dah masuk hospital dan dia buat perkara yang sama, bagi orang makan, minta doa pada orang yang dia minta makan tu. Jadi apa yang berlaku, doktor sendiri cakap, dia dah sakit, dia boleh balik daripada keluar dari ward. Dan yang ketiganya adalah, pertama sekali, bila kita dapat macam tu, saya terpandang burung pati yang ada dekat depan dah terangkat bahu. Banyak Allah. Saya pandang. Jadi saya bagi makan. Pandang burung tu, saya pandang bagi makan. Tiba-tiba mulut ni terkeluar, wahai burung, kau pernah kan dulu keturunan kau bantu Rasulullah SAW masa dekat Jabal Sur, dekat Gua Sur. Jadi alangkah baiknya Allah Ta'ala gembira dengan perkabaran engkau membantu Rasulullah, keturunan kau. Jadi apalah kiranya aku bagi kau makan, kau doa untuk aku ni. Allahu Akbar. Tengah susah dia cakap, cuba bantu aku, doa pada Allah, berdoa yang baik-baik. Kemudian selepas tu, saya habis makan, saya ambil wuduk, saya pergi Kaabah, saya tawaf dan saya solat. Saya minta pada Allah, wahai Allah, bagi kebaikan, bagikan kebaikan dan berikanlah kabar gembira yang aku tunggu-tunggu selama ni.
Dan wahai Allah, berikanlah kebaikan, keputusan yang baik yang aku tunggu selama ini, di mana sebelum ini, semasa ini dan selepas ini. Minta betul dengan Allah Ta'ala. Tetapi percakapan tu dia, kalau orang doa kan, ya Allah, tapi macam saya duduk dekat bawah tu, saya macam bermonolog dengan Allah Ta'ala, bercakap dengan Allah Ta'ala je. Sebab saya rasa bila bercakap dengan Allah Ta'ala depan kabar ni, dia lebih feel perasaan kita akan rasa macam, ya Allah, bestnya. Kan? Bila kita bercakap, macam kita lah, kalau bercakap dengan rumah kita, awak boleh tak awak ambil saya air sirap yang ada dekat dalam peti ais? Kan macam benda tu is formal. Tapi kan yang cantik hari ni, boleh tak you tolong ambil air sirap dekat dalam peti ais? Dia lagi feel daripada hati kan? Jadi benda tu saya feel dekat depan kabar. Bila saya bercakap dengan tu, saya cakap dalam keadaan kita tengah bercinta dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, kau tahu kan aku sini, dan tak semena-mena air mata yang mengalir. Masa tu mulalah terkenang itu, terkenang ini apa semua. Jadi selepas itulah, tanggal, saya ingat lagi, tanggal 8 Julai 2022, momen yang paling hebat dalam dunia saya lah, kehidupan saya. Kerana apa? Itulah tarikh lahir saya, 8 hari bulan 7. Dan kemudian hari itu hari Jumaat. Dan hari itu adalah wukuf di Padang Arafah Haji Akbar. Masya Allah. Jadi saya ni tak ada, saya kan duduk dekat Mekah. Maknanya daripada umrah tu memang duduk sampai haji. Duduk sampai haji. Tapi kita tak ada intention nak pergi haji. Tak ada intention nak pergi haji apa pun. Jadi memang saya niat untuk khidmat menjadi khadim apa semua. Tapi bila masa tu kita tengok bila orang pergi haji nak masuk Arafah pada hari tarwiyah tu, pada ketika itulah saya tiba-tiba hati ni tersentak cakap dengan Allah Ta'ala, ya Allah, alangkah bahagianya aku kalau aku dapat masuk Arafah pada tahun ni. Dan tengok orang lain bawa bendera masa tu, bendera Algeria. Saya ingat lagi bendera Algeria. Dia orang daripada Masjidil Haram tu pergi ke Mina untuk tarwiyah, malam tarwiyah tu. Dia orang bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Oi, menangis saya dengar. Saya pergi dekat depan Masjidil Haram. Saya tak masuk depan Kaabah, kat Masjidil Haram tu. Saya doa, ya Allah, tunaikanlah. Tak semena-mena saya doa macam tu je. Ya Allah, tunaikanlah. Itu je. Dia sebab apa? Sebab memang tak boleh masuk Bukan tak boleh masuk. Kita dah macam nak masuk pun macam dah, orang ni dah pergi ke Arafah ni, kita dah macam lupa setiap Kaabah tu. Sebab kita dah mood kita ni dah ke Tak, maksudnya kenapa tak terus buat keputusan untuk follow haji tu? Sebab kita tak ada tasrih, tak ada apa semua. Tak lepas lah. Tak lepas. Memang tak lepas. Jadinya tiba-tiba dapat satu panggilan. Dapat satu panggilan daripada sahabat saya, nama dia Hajilan. Jumpa dengan seorang anak sahabat saya, nama dia Hajilan. Dia kata, bos, ada kat Mekah kan? Dia kata, saya ada kawan ni juga. Ada dalam 11 orang VIP person datang daripada Malaysia, tak ada mutawif. Boleh tak awak tolong guide dia orang? Boleh, saya cakap, tapi saya tak boleh masuk ke Arafah. Tak apa, nanti you all punya permit apa semua nanti dia orang settlekan. Maknanya pergi kedutaan, mintakan tasrih apa semua kan, sebagai mutawif, maknanya pas bekerja lah. Saya pun masa tu pun saya tak berharap pun. Saya tak berharap pun. Kita macam setakat. Dan tahu tak VIP tu siapa? Tak tahu. Tak tahu. Jadi saya pun tunggu je lah keputusan apa semua. Jadi masa tu pula dia kata nak mutawif dan mutawifah. Jadi peluang tu dapat saya dengan isteri saya. Masya Allah. Dua-dua sekali. Tapi masih lagi tak pergi. Masih lagi tak dapat nak masuk ke Arafah lagi. Saya tak ada letak langsung harapan. Tak ada langsung. Sebab kita tahu kita datang bukan untuk berhaji. Kita memang datang untuk khidmat. Khidmat jemaah saja. Di masa tu lah tiba-tiba sampai tasrih depan mata. Masa tu memang saya menung kejap. Maknanya itu keputusan yang kau boleh masuk Arafah pergi haji. Ya. Yang bestnya, kawan-kawan saya
yang ada tasbih haji yang awal ni sebab kawan saya ada kat situ, ada kat sini sekarang ni. Dia ikram saya pergi makan nasi unta, saya pergi ikram dia pergi sampai ke Azizia hotel dia. Tapi masa tu saya tak ada pergi, saya ikram dia, saya khidmat apa semua. Maknanya dia datang tu untuk haji? Dia datang untuk haji. Okay. Kan? Tapi yang peliknya, yang sampai Arafah saya dulu. Itu yang dia sampai hari ni dia tak buat hati. Dia tak ada orang depan Kaabah kot macam. Jadi masa tu lah saya kata, ya Allah, kau punya ajib. Jadi saya masuk Arafah. Jadi masa tu lah saya bawa VIP ni apa semua. Okay, boleh reveal ke siapa VIP tu? Mereka ni adalah owner Todak. Owner Todak. Owner Todak. Lan. Lan Todak dengan isteri dia. Dan dia punya partner-partner dia lah. Tim Todak lah kira. Masya Allah. Shout out Lan Todak. Jadi lepas tu ada Dato' Aizuddin, Tuan Naha, lepas tu K, yang saya ingat je lah, Dato' Hamzi. Mereka ni saya kenal mereka. Apa yang saya belajar dengan mereka ni humble. Sangat-sangat humble. Walaupun mereka ada status, mereka tak tunjuk mereka ni siapa. Itu yang saya belajar lah. Jadi maknanya bila berlaku macam tu, saya doa yang ketiga yang Nabi minta pada Allah kat Masjid Jabar tu, satukan hati dengan kasih sayang. Dan jadi saya khidmat mereka dengan kasih sayang. Saya betul-betul khidmat mereka dengan kasih sayang, ajak mereka dalam bentuk dalam macam family, supaya mereka tidak ada rasa ada gap antara mutawif dengan jemaah. Jadi pada ketika itulah sampai saja di Arafah, Allahu Akbar, masa petang nak bawa ke senja tu adalah orang kata antara doa mustajab. Orang lain berdoa, menangis-nangis, bercakap mulut. Saya tak bercakap, berderai. Saya hanya berderai mata je. Pasal apa? Allah dah tunaikan dah apa saya nak. Semua. Saya dapat pergi haji. Hari jadi saya. Itulah hadiah yang paling mahal dalam hidup saya. Cukup lah. Habis pada tu lah. Kemudian bermulalah episod yang di mana saya sering diberikan VIP, tawaran bawa VIP. Tapi saya tak pernah tahu siapa. Saya tak pernah tahu siapa. Jadi maknanya Ian memang bukan mengharap ataupun memang orang kata apa, nak gunakan benda tu sebagai manfaat, tak ada memang. Tak. Itu ya saya cakap, apa benda ni datang secara tiba-tiba. Tapi saya nampak lah bila kita mula start nak bermuamalat, dia jadi susah. Tapi kalau kita letak dia bukan muamalat, kita nak khidmat, dia khidmat apa semua, dia Allah Ta'ala jadikan dia sebagai satu peluang. Itu perbezaan dia. Jadi satu benda lah, walaupun benda ini sangat-sangat the best moment dalam kehidupan saya. Ada sekali saya pernah pergi istimak dekat Bologna, Itali. Istimak ni apa? Saya punya followers tak tahu. Istimak ni adalah satu perhimpunan orang Islam. Kita tak pernah tahu dekat negara-negara ni banyak perhimpunan orang Islam. Perhimpunan orang Islam ni maksudnya macam kita kenal orang dekat Itali, dekat Spanyol. Bermula daripada mana? Perkenalan kita dekat Mekah tadi. Jadi mereka invite kita pergi. Jadi saya pernah dengar lah satu tausiah ataupun ceramah daripada satu orang alim. Dia cakap satu benda, dia kata, apabila kamu menjadi satu orang Islam, jangan campuri muamalat dan muasyarat. Maksudnya jangan campurkan. Kalau kamu bermuamalat betul-betul. Kalau kamu muasyarat betul-betul. Jadi kalau katalah kamu nak bagi makan, contoh bagi makan percuma, bagi makan. Jangan minta duit. Jangan jadikan dia isu sebagai nak minta duit. Ataupun kalau kamu nak jual satu barang, jangan kamu macam mana?
nak bertolak ansur. Kalau ianya adalah bermuamalat. Itu dalam konteks yang saya pernah dengar satu, ada orang kata tips mamak ataupun orang-orang macam ni berniaga. Dia orang kata kalau berniaga 10 sen pun kena minta. Ya. Tapi kalau you mau sedekah, you sedekah betul-betul. Macam itulah dia punya konsep kan. Contohnya kita jual 20 sen. Tiba-tiba kawan ini aku kawan kau, bagilah 10 sen. Okeylah 10 sen. Itu tak boleh. Kita maknanya kita buat tu dalam keadaan macam kira-kira, bukan ikhlas sangat kan. Bagi sangat lah. Tapi kalau kita tak boleh 2 sen. Kata kau ni ngaku berkira, tak ada 2 sen. Kita ambil duit tu dulu. Nah 10 sen. Kita bagi balik. Asal ini sedekah aku. Maknanya kau yang bagi sedekah. Pernah tengok tak cerita P. Ramlee? Sudin, sekarang pukul berapa? Dia kata. Pukul berapa Cik? Minta maaf Cik, jarum tak ada Cik. Tolak gaji RM2. Aduh mak. Sudin, mesej kejap. Ada apa Cik? Ambil RM2. Tadi Cik tolak saya punya RM2. RM2 tetap RM2. Tapi ambil RM2 ni pergi letak jarum jam. Kat situ P. Ramlee dah tunjukkan satu perkara, muamalat masyarakat ni tak boleh dicampur. Masya-Allah. Faham tak? Cerita P. Ramlee banyak masing-masing. Dia tak perlu dicampur. Maknanya tetap tolak. Tapi ni duit ni kau pergi bayar, pergi sak ni. Tak jarum jam. Begitu jugalah macam muamalat kita. Harga apa? RM5. Kurang tak boleh. Firm. Maknanya firm. Tapi bila kita dah dapat, itu dah jadi hak kita, baru pada kita. Kau nak sedekah ke apa semua, ni hak aku nak bagi kat kau. Dia ni pun aku belajar juga guys. Saya belajar juga apa yang Ian cerita ni. Sebab kita berniaga bang, dan kita buat ada staff bekerja apa semua. Kadang kita tak perasan benda tu. Kadang kita buat macam tu lah. Kita tak tolak gaji untuk macam ni. Tapi sebenarnya benda tu dia jadi bercampur-campur, dia jadi pening. Dan dia akan memberi masalah juga dekat muasyarat kita, hubungan dengan manusia. Jadi benda itu adalah salah satu menyebabkan hubungan kekeluargaan, hubungan kawan, siapa saja akan pecah. Jangan campur ke muasyarat. Jadi inilah antara yang kita kena belajar. Dalam sambil-sambil kita mendalami ilmu agama berkaitan dengan muasyarat, apa semua. Tapi dalam masa muasyarat, mungkin ada followers yang tak tahu muasyarat tu maknanya hubungan sesama manusia. Tapi dalam masa sama, bila kita bermuamalat sebegitu rupa, nanti walaupun pada asasnya orang akan nampak, kau ni kawan pun nak makan kawan ke? Dia akan cakap macam tu, confirmnya. Dekut tai tu, masin kau, aku kenal kau daripada kecil, kau tak nak bagi aku diskaun. Sebenarnya pemikiran itu salah. Sebenarnya bila kau tolong kawan kau untung, pasti dia akan bantu balik. Kalau dia tak tolong kau, mungkin dia tolong orang lain. Sama juga dekat Mekah. Ramai orang bagi duit, suruh bagi sedekah. Sebenarnya banyak sedekah apa yang kita bagi. Kalau kita perasan, kalau kita bagi sedekah duit, ramai orang nak. Betul. Tapi kalau bagi makan, siapa yang akan ambil? Orang yang betul-betul nak makan. Orang yang betul-betul nak makan. Jadi kita bagi pada orang yang betul-betul perlukan. Tapi kalau kita bagi duit, orang yang tak perlu pun akan ambil. Sebab apa? Dia tahu benda ni akan datang boleh pakai. Itu perbezaan dia. Jadi untuk manfaatkan sedekah yang orang bagi pada kita untuk kita laksanakan, dan yang terima tu betul-betul memerlukan. Dapat memerlukan, nak minta doa dia tu, the power of doa adalah orang yang betul-betul perlu. Orang yang betul-betul perlu makan. Kita tengok dia makan lapar, yang itu kegembiraan sebenarnya. Masa itulah kita jumpa dengan dia, kita minta doa. Kat Kaabah kot. Ya tu. Jadi sama juga kalau katalah ada kadang-kadang sahabat minta kadang-kadang anak sakit, tolong doa dapat khabar. Saya cakap macam ni, boleh. Tapi boleh tak buat satu perkara untuk saya? Apa dia? Tuan transfer sikit, berapa banyak amount pun tak masalah. RM5 ke RM10 ke RM20 ke apa. Sebab apa? Duit ini saya nak bagi makan dekat orang. Nanti saya akan bagi tahu, tolong doakan nama anak ke isteri apa semua pada ni, dan kemudian baru saya akan bagi khabar, saya akan buat tawaf, saya akan minta doa ke Allah Taala. Saya buat benda tu. Saya akan buat benda tu supaya kita ada hubungan mana hablum minallah dan hablum minan nas. Mana kita tunaikan hubungan kita dengan Allah, kita tunaikan hubungan kita dengan sama kita.
Jadi bila dua-dua ni selari, maka bila permintaan Allah ini frequent dia. Tapi panjang ni, banyak benda yang kita boleh belajar ni. Aku rasa sikit lagi aku nak borak dengan Fazrin ni. Okay Fazrin, so sekarang total dah berapa tahun dekat sana menetap, duduk rumah apa semua? Daripada 4-5 tahun lah. 4-5 tahun dah duduk sana. Tengok hari tu story dah beli kereta juga tak, itu kereta tu adalah somebody dia nak bantulah untuk kita grow iman ke sana apa semua. Jadi kereta tu kita beli. Saya ada satu kawan nama dia Ustaz Alawi. Dia adalah mukimin dekat sana, lahir dekat Mekah. Jadi dia lah yang memegang amanah kereta tu. Jadi saya tak ada, kalau ikutkan saya tak ada kena-mengena bukan kereta tu. Saya hanya tolong promote, tolong iklankan. Jadi untuk apa? Untuk bantu orang yang perlukan kereta tu. Sebab certain ada jemaah dia nak pakai, jadi kita bantu. Kita bantu sekadar yang mana boleh je lah. Okay, Ian nak tanya, kan tadi cakap bagi makan dekat orang yang betul-betul perlukan kan. Jadi dekat sana, kat Mekah ni, memang ramai ke orang yang kelaparan, yang tak ada duit ke? Macam siapa orang yang macam ni kat sana ni yang boleh? Yes, satu soalan yang bagus. Dan benda ni selalu saya cerita pada orang yang berada dalam kursus umrah. Okay. Sejujurnya saya bagi tahu, antara orang yang banyak bagi saya nasihat, kefahaman berkaitan dengan sirah nubuah, surah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ustaz Farhan. Ustaz Farhan Da'i, insya-Allah. Di antaranya Ustaz Farhan, Maulana Helmi, Maulana Zawawi. Ini antara tokoh yang selalu menasihati saya. Okay. Jadinya apa yang saya nak ceritakan dekat sini, kata-kata yang membuatkan saya sampai hari ni saya pegang. Kita kena yakin bahawa bukan duit yang sampaikan kita. Okay. Bukan masa kita yang sampaikan kita. Bukan kesihatan kita yang sampaikan kita. Ini semua adalah pilihan Allah. Sebagaimana kalau kita tengok kan, bila kita talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Wahai Allah, aku sambut panggilan kau. Adakah benda itu berkait rapat dengan duit? Masa dengan diri kita? Tak ada langsung. Tak ada kena. Sahutan itu. Dengan bagaimana benda itu berlaku. Jadi atas sebab itulah kita faham ini betul-betul pilihan Allah. Jadi adakah kita lihat dekat Mekah tu semua orang kaya ke datang? Kalau kita tengok sekeliling dekat dataran Kaabah tu, ada yang tidur di atas kotak, orang miskin. Tapi adakah orang miskin tu di kalangan orang Saudi? Bukan juga. Mereka ni foreigner, jemaah. Tapi mereka jemaah, macam mana mereka sampai datang ke Saudi? Adakah mereka berjalan kaki? Adakah mereka menaiki kereta? Sama sekalinya kalau ikutkan possibility sekarang, semua naik kapal terbang. Macam mana mereka sampai? Kat situ adalah satu persoalan yang kita kena fikir. Kita kena create intention pada mereka. Jadi dekat situlah bila kita tengok mereka ni sampai, walaupun mereka miskin, kat sinilah kita belajar mereka habiskan harta mereka kadang-kadang hanya kapal terbang saja. Kita tak tahu apa benda yang dia korbankan. Yes, hotel tak ada, tempat tinggal tak ada, makan tak ada. Dan disebabkan itu mereka kadang-kadang berkumpul di pekarangan kan, hanyalah mengharapkan ihsan Allah SWT. Kod-kod ada orang datang bagi makan. Masya Allah. Dan benda itu memang dah menjadi tradisi daripada dahulu lagi. Kalau bagi makan memang orang akan beratur. Sebab apa? Lapar. Masya Allah, ramai orang lapar. Kan ada, saya pernah tengok konten kan, orang dekat Mekah, kat Kaabah tu, dia pakai phone macam phone lama tu kan. Lepas tu orang buat story pada konten tu, dia tak pakai phone harga 4-5 ribu, phone dia murah je, mungkin harga RM80, RM90, tapi dia boleh korban untuk sampai kat sana. Betul. Tapi untuk kita hari ni, handphone kita RM5,000, kita punya ni RM4,000, RM3,000, tapi kita kata kita tak ada duit lagi nak sampai kat sana. Ya, betul. Okay Rin, untuk kita wrap kita punya ni, ada tak apa-apa message kau nak sampaikan untuk orang-orang yang macam tadilah nak satu bab bagi makan tu tadi, mungkin boleh sampaikan balik. Dan kalau orang yang nak pergi haji, macam sebab sebenarnya saya pun baru lepas azam nak pergi haji ni. Tadi kontak Ustaz Zainal, dah borak dengan Ustaz Syed Putra baru ni, azam tahun depan nak pergi haji, InsyaAllah. Haji atau umrah, siapa-siapa yang nak sampai tu, ada tak benda-benda nak share? Okey, pertama sekali
saya baru buka company sendiri, travel sendiri. Nama Ryan Travel and Tours Namrat. Ryan Tours stand for rehlah yang engkau nikmatkan. Oh, tapi nama Ryan ada sangkut paut. Tapi macam mana kita nak adaptasikan supaya benda tu jadi benda yang kita bila fikir nama kita tu dia dekat dengan Allah. Jadi rehlah yang engkau nikmatkan, maksudnya adalah pelancongan ataupun perjalanan yang Allah Ta'ala redha, Allah Ta'ala nikmatkan dan Allah Ta'ala jemput. Jadi itulah antara yang sekarang saya sedang tawarkan. Dan kemudian insya-Allah Januari ni saya akan bawa jemaah bersama dengan Abang Ali Ekspedisi. Salah satunya sebabnya kita nak bawa Abang Ali ni sebab kita nak belajar belajar dengan sifat Allah Subhanahu Taala. Nak bawa dia minta dengan Allah Taala directly. Itu azam saya lah. Okay guys, untuk korang yang tengah tengok juga berdoakan Abang Ali Ekspedisi sebab sekarang dia tak berapa sihat, dia baru keluar hospital kan. Ya. Baik. Jadi satu perkara yang saya nak share, janganlah letakkan duit dulu dekat depan apabila kita nak tunaikan umrah dan haji. Sebab tapi orang kata mesti kena ada duit. Okey, benda tu perlukan duit. Tapi tak semestinya duit tu yang akan menjadi sebab kita sampai. Ada kadang kalau kita pandang, ada yang sampai, kadang-kadang dia doa pada Allah, dia buat 2 rakaat, dia solat sungguh-sungguh, dia jaga duha dia. Tiba-tiba ada satu panggilan telefon. Cik, saya daripada travel sekian-sekian, nama encik ini terpilih untuk pergi umrah pada bulan sekian-sekian hasil daripada sponsor seseorang ni. Benar berlaku tak? Benar. Ni baru berlaku ni, Pakcik T.I. tu. Ya. Pakcik tu hanya nak balik rumah. Nak duit tu balik rumah je. Tapi apa yang Allah Ta'ala bagi? Macam-macam. Jadi benda yang perkara yang tak disangka-sangka ni, jangan sekali-sekali kita bersangka-sangka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perbezaan dia. Pasal tu kalau kita tengok dalam surah Al-Fajr, bagaimana Allah kata Allah nak jemput umat hamba dia masuk syurga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Allah jemput kan, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembali kepada nikmat yang kamu perolehi sebelum ni. Mana? Dekat syurga dulu. Fadkhuli fi ibadi, jadilah di kalangan hamba-hamba aku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam syurgaku. Allah ampalkan permainan ni, masuklah dalam syurga. Tapi sebelum Allah nak masukkan kita dalam syurga ni, kan, Allah jemput kita tempat yang paling mulia dekat dalam dunia ni, iaitu Mekah dan Madinah. Jadi takkanlah benda itu kita nak biarkan. Kita nak bukan syurga, tapi tempat yang paling mulia dekat dunia kita nak pergi. Sebab apa? Atas dasar tiket apa? Duit tak ada. Tapi kita mampu beli kereta. Kita mampu beli handphone yang mahal. Kita mampu beli pampers anak. Kita boleh jaga installment bulan-bulan rumah kita, kereta kita dan sebagainya. Tapi bila cerita pasal umrah, duit tak ada. Belum ada. Pasal apa? Kita tak letak dia sebagai tujuan, tapi kita letakkan dia sebagai keperluan. Tu point petawal tadi. Ya. Jadi kita kena faham apa maksudnya, mana yang kita kena memburu, apa yang kita kena buru, apa yang perlu diselesaikan dahulu sebelum untuk selesaikan balik. Jadi kita kena buat check and balance, mana keperluan, mana kehendak. Adakah sekarang ni saya kena beli kereta SUV satu dulu untuk selesaikan keperluan saya, atau saya selesaikan umrah dan haji dulu untuk selesaikan keperluan saya? Itu adalah tepuk dada tanya iman. Tepuk dada tanya iman. Okay guys, Last Minute Podcast. Terima kasih Ustaz Fazrin, Bro Yen, apa yang kenal dia. Yang mana dia ni memang dah ada rumah dekat Mekah, dan dia pun ada travel agency sendiri, dan dia antara benda yang dia buat adalah dia banyak bawa VIP juga pergi ke Tanah Haram. Dan tadi dia dah share. Sebab saya sendiri tertanya-tanya macam mana dia boleh bawa orang-orang macam ni kan. Hanya dengan starting pergi umrah, duduk sana, bagi merpati makan, bagi orang makan. Dan tak mustahil juga untuk korang, dan proses tu berlaku lama, 7 tahun ni baru dapat sampai fasa tu kan. Dan untuk korang yang tengah buat sesuatu dalam hidup, mungkin nak pergi umrah juga, mungkin apa-apa saja, korang kena sabar masa korang akan sampai. Saya selalu cakap juga, masa kita akan sampai, Allah akan tetapkan tepat pada waktunya. Sabar, terus yakin, terus buat dengan amal. Dan antara amal paling power kita dapat ini, bagi makan. Okay guys, Last Minute Podcast bersama saya Ahmad Sufi Ali dan Fazrin, Ryan Travel. Betul ke kau adik siapa? Abang kau?
Siapa? Datuk Fiz Fairuz. Dia sebenarnya adik kepada Datuk Fiz Fairuz. Baru dia ada isu Anas Tahir adik kepada Faizal Tahir, bukan ke ya? Oh ya ke? Viral kat TikTok. Dia kata Anas Tahir kata, diorang kata kau baru nak mengaku adik Faizal Tahir apa semua kan. Jadi yang ni kita tak tanya awal-awal, ujung baru kita tanya. Ni ada adik kepada Fiz Fairuz, pelakon tu, dan dia ada travel agency. So korang, siapa yang berminat, korang boleh check out dia punya travel agency, insyaAllah. Okay guys, semoga Allah SWT jadikan asbab kita punya podcast ni kebaikan tersebar seluruh alam. Assalamualaikum. Assalamualaikum.